Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak start satu benda baru sikit lah. Aku nak buat video tunjuk bazar Ramadan yang ada dekat Kuantan. Dan mestilah aku start dengan kampung aku dulu. So hari ni aku bawa isteri aku pusing-pusing bazar Kampung Seri Damai dan juga Bazar Madani Jaya Gading. Tapi hari ni aku tak nak turun lagi sebab tengok kat luar tu pun dah tahu kan, memang ramai gila orang. Ni baru parking luar dah nampak orang meniaga tepi-tepi jalan. Gerai penuh, orang pun dah penuh. Kalau kat Bazar Madani Jaya Gading ni memang famous lah. Orang kata kalau lewat sikit je memang sesak terus. Kalau korang boleh tengok sendiri, suasana dia memang meriah. Orang meniaga pun ramai, pilihan pun banyak. Hari ni kita tak beli makanan lagi, kita just beli air tebu dulu. Sebab aku dengan isteri memang suka air tebu. Benda ni bagi aku wajib lah. Aku memang suka air tebu tiap kali bulan Ramadan. Kadang-kadang bukan makanan tu yang best, tapi momen pusing bazar dengan orang yang tersayang tu yang lagi best. Next video nanti aku ingat aku nak turun betul-betul beli makanan. Sambil tu aku nak share pengalaman kami sepanjang Ramadan tahun ni. Bazar mana yang best, harga macam mana, berbaloi ke tak, semua aku nak cerita. So, jumpa lagi kat bazar seterusnya. Kita ronda sampai berbuka. Assalamualaikum.